Ashi rasa tak sekarang ni cuaca macam terlampau panas kan? Ya Afika, hari saya balik kampung, tak adalah panas macam ni, sejuk. Saya tak buat kipas tau. Betul, masa balik kampung hari tu kalau tidur pun tak payah pakai kena pakai selimut sebab tak rasa panas. Betul lah tu, tapi tak tahulah kenapa. Tapi kenapa bila kita balik sini panas Panas sangat. Kenapa agak-agak Ashi? Nak tahu kenapa? Kenapa cikgu? Okey, sebenarnya dia macam ni. Dekat kawasan bandar kita ni, kan banyak bangunan konkrit, pokok pun kurang. Jadi apa kaitan dia cikgu? Pada waktu siang, bangunan konkrit ni dia akan menyerap haba dan haba ini akan dilepaskan pada waktu malam. Jadi, sebab itulah bila kita di kawasan bandar, kita rasa suhu dia lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kawasan luar bandar. Macam hari tu korang balik kampung tak rasa panas kan, rasa sejuk kan? Sebab kawasan kampung ada banyak pokok, kurang bangunan yang berkonkrit. Dan keadaan ini kita sebutkan sebagai Pulau Haba Bandar. Oh, macam tu cikgu. Sekarang saya faham kenapa sekarang bila balik daripada kampung kita rasa panas. Ya, betul, pandai. Kawasan bandar sememangnya lebih panas kalau kita bandingkan dengan kawasan luar bandar. Jadi, kalau kita nak bandar kita jadi lebih sejuk, apa yang kita perlu buat? Kena buat apa cikgu? Cikgu jangan tanya je, saya takut nak jawab ni cikgu. Alah, jangan takut. Bukan cikgu nak marah kamu pun. Kalau kita nak bandar kita lebih sejuk, kita kena lebihkan penanaman pokok dan kurangkan pembangunan bangunan konkrit yang berlebihan. Oh, sekarang saya faham cikgu. Ashi, jomlah kita beli pokok Ashi supaya tak rasa panas duduk kat bandar Ashi. Jom Ashi. Boleh Afika, jom. Jom.